Nah, kita cinta Madinah karena dia adalah tempat dan negeri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun salah satu tanda kita mentakzim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwal Madinah wa ikramu ahliha. Salah satu tanda kita mentakzim baginda Nabi adalah mentakzim Madinah. Sebab disitulah negeri baginda Nabi, disitulah makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita cinta Madinah karena dia adalah tempat dan negeri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun salah satu tanda kita mentakzim baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa minha, termasuk juga kita mentakzim Nabi, qat'ul kalam idza jara zikruhu aw yurwa ba'du ma jaa'a anhu. Termasuk kita cinta, tunjukkan tanda kita cinta dan takzim kepada baginda Nabi adalah kita tidak berkata-kata, kita diam, kita mendengarkan apabila ada seseorang menyebutkan nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita diam, mendengarkan dengan penuh perhatian apabila hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Kita diam dan mendengarkan dengan tadabbur apabila sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Itu tanda takzim juga kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat tuan-tuan, dulu ada saya yakin tuan-tuan kenal dengan seorang sultan yang sangat besar, yaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Betul tak? Beliau adalah sultan yang sangat hebat tuan-tuan. Beliau pernah membebaskan Masjidil Aqsa daripada tentara salib selepas ditawan oleh tentara salib ni selama kurang lebih 90 tahun. Tak ada pemimpin Islam yang lain yang boleh membebaskan Aqsa melainkan Salahuddin Al-Ayyubi dengan pasukan dia yang sangat hebat. Dan pasukan yang hebat tersebut tuan-tuan, salah satunya adalah karena punya pemimpin yang hebat, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi ini. Salahuddin Al-Ayyubi tuan-tuan, beliau tinggal di Mesir. Dan di Mesir pada saat itu ada seorang ahli hadis yang sangat hebat yang bernama Abu Thahir As-Silafi. Ini siapa yang belajar ilmu hadis, yang belajar bersama saya misalkan di master di USM dan sebagainya akan kenal siapa Abu Thahir As-Silafi ini. Seorang ulama hadis yang sangat hebat di Mesir pada zaman itu. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini tuan-tuan, saya boleh lanjutkan ke tak nih? Tengah-tengah cerita pula. Boleh tuan-tuan, sekejap aja, 1 menit lagi. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi ini tuan-tuan, beliau pernah membawa seluruh ahli keluarganya, adik-beradik dia, anak-anak dia, untuk datang mendengarkan hadis di majlis Abu Thahir As-Silafi. Dia bukan panggil ustaz ke rumah untuk bacakan hadis, bahkan dia bawa keluarga, dia bawa anak istri, adik-beradik, bahkan menteri-menteri semua dibawa untuk hadir mendengarkan pembacaan hadis yang dibacakan oleh Imam Abu Thahir As-Silafi di Mesir, di Iskandaria. Sebab Salahuddin Ayyubi tinggal di Kahira, sedangkan Abu Thahir As-Silafi tinggal di Iskandaria, di Alexandria. Dia bawa perjalanan berapa kilometer ni tuan-tuan, ratusan kilometer, hanya setakat ingin mendapatkan fadilah, keutamaan rihlah, mengembara, melakukan perjalanan untuk mendengarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila sampai di majlis As-Silafi, hadis dibacakan, Sahih Bukhari dan lain sebagainya dibacakan oleh As-Silafi. Pernah satu ketika Salahuddin Ayyubi tengah sembang-sembang tuan-tuan, hadis, orang tengah baca hadis, dia sembang-sembang dengan menteri dia. Mungkin ada perkara penting lah dia nak bincangkan, dia sembang-sembang dengan menteri. Abu Thahir As-Silafi tegur dia. Dia katakan, wahai Sultan, tak boleh sembang-sembang ketika hadis Nabi dibacakan. Kalau nak hadir dalam majlis pembacaan hadis Nabi, awak kena diam. Ni hadis tengah dibaca. Masya Allah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Kalau kita terus bangun tak datang lagi majlis tu, aku kena tegur depan orang, betul tak? Tapi Salahuddin Al-Ayyubi, betul, dia tunduk, Masya Allah. Dia cakap terima kasih Tuan Guru, terus diam sampai ke akhir majlis.
sampai ke akhir majlis untuk tunjukkan takzim beliau kepada hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok pemimpin yang macam ni, masya-Allah, dengan takzim dia kepada baginda Nabi, Allah takzim dia di dunia. Karena dia meninggikan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tinggikan nama dia di dunia sampai hari ini kita kenal beliau sebagai salah seorang pemimpin yang tak ada tandingannya, seorang pemimpin yang sangat besar pengaruh dan sumbangannya ke dalam dunia Islam, dan sebagai seorang pemimpin yang nama beliau masih harum hingga ke hari ini. Justru pesanan kita, saya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mari sama-sama kita takzim baginda Nabi, kita muliakan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sikap seperti itu Allah besarkan nama kita di dunia, dan Allah besarkan juga nama kita insya-Allah nanti di akhirat. Saya rasa masa saya pun telah habis. Mohon maaf karena terlalu panjang, tapi berbincang tentang baginda Nabi adalah satu kenikmatan yang mudah-mudahan akan memberikan kemanisan kita di dunia dan juga ganjaran yang besar di akhirat nanti insya-Allah. Insya-Allah kita berjumpa semula pada masa yang akan datang. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.